Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni pun hari hujan lagi. So, Mami nak buat sup Mexican versi dengan Morocco. Sebab orang di rumah Mami ni bos tak makan black beans ya. Bila tak makan black beans, jadi kita nak kena ubah dia sikit campuran untuk kentalkan kuah sup tu. Apa yang Mami pakai di sini ialah ubi kentang sebiji saja, lebih kurang quarter cup punya dal yang Mami rebus naik dengan kentang tadi. Di sini kita ada bawang putih lebih kurang 15. Di dalam piring ni kita ada cilantro. Cilantro ni tak fresh sangat sebab Mami dah frozen kan dia awal. Jadi Mami pakai yang frozen saja, termasuk juga cili hijau yang frozen dicincang halus, okey. Di sini kita ada bawang Holland lah. Bawang Holland half saja sebab tak buat banyak. Dan Mami ada cherry tomato. Cherry tomato ni terserah. Kalau kita nak blanch dia pun boleh. Kalau tak mau, kita sekali lagi bubur dalam sup tu supaya ada nampak sup yang punya tomato sebiji-sebiji. Tomato cherry memang sedap sebab dia manis ya. Okey, di sini juga kita ada tomato Heinz can punya, half can macam tu yang telah Mami frozen baru ni. Ingat tak guna, hari ni sudah nak pakai, buat keluar yang frozen tu kita pakailah. Itu yang dikatakan kita berjimat di dapur lah. Kadang-kadang kita ada bahan lebih, so kita frozen kan. Jadi bila kita nak guna boleh buat keluar, ataupun tak sempat nak pergi cari kat pasar raya lagi, yang ada dalam frozennya kita pakai saja. Okey, yang ni fresh corn yang Mami tak rebus pun Mami sisirkan, dan juga mushroom nak gantikan black beans ya. Black beans earthy smell sama juga dengan mushroom. Okey, selain daripada tu kita akan pakai sikit oregano, kita akan pakai dry cayenne powder, dan juga olive oil untuk kita masak. Sebentar lagi Mami akan tunjuk macam-macam mana nak masak ya. Okey, dal ni dengan kentang ni akan Mami blend dia sebentar lagi. Okey, ni tadi dal yang Mami kata tu Mami dah masukkan dalam blender, tinggal Mami nak blend saja nam. Okey, kita blend dia sampai dia halus lah. Okey, jom kita blend. Okey, kita dah blend dia, dah smooth dah. Sekejap lagi kita transfer dia dalam periuk dan kita buat sup. Okey, panaskan periuk dan kita masukkan olive oil tu ya. Okey. Lebih kurang Mami masukkan dalam 1 tablespoon macam tu. Kita tak mau oily sangat dalam sup sebab ni kita masukkan dia, kita nak tumis bawang putih dengan bawang Holland tadi. Okey, kita layukan bawang putih tu. Mami campur sekali, Mami buat dia rusak saja. Lepas tu Mami masukkan bawang Holland tu. Sekejap lagi kita akan tuang masuk yang kita blend tadi tu apa, dal dengan kentang. Ini Mami ada chicken stock, Mami pakai half cube saja. Kalau kamu nak pakai chicken broth pun boleh lah, rebus ayam, sekejap lagi isi ayam boleh pakai. Tapi hari ni sebab dia vegetarian sikit, nak tata vegetarian sebab kita dah pakai chicken cube. Tapi tak apa, dia tak nak bubuh ayam, tak nak apa. So kita pun buatlah macam mana yang husband nak makan lah. Jadi ini Mami pakai jintan putih dan juga kain serbuk lah. Semua ni akan kita masukkan ke dalam dal yang tadi kita rebus bersama kentang tu lah. So bila dah masuk, kita stir dia. Jangan ada lam apa pun. Okey, sampai semua rata, dan kita masukkan chicken cube sekali untuk dia dissolve dalam sup tu. Okey, ni apa, tomato soup Heinz punya brand. So Mami nak masuk separuh dulu. Kita tengok sejauh mana masam yang kita nak. Kalau kita rasa nak tambah, kita tambah. Kalau rasa cukup untuk family punya taste, then tak payahlah bubuh semuanya. Okey, so Mami tak masuk setengah, Mami masukkan keseluruhan sebab masam dia tak berapa cukup. Jadi kalau saat ni masa kita serving, kita nak lebih masam sikit. Semua orang nak rasa lebih masam, nak garam, bolehlah tambah sendiri. Kalau kata kat table serving tu, kita boleh pakai lime ataupun lemon lah ya, yang kita slice. Okey, ni Mami masukkan cilantro dan cabai hijau tadi tu. Tengah mendidih, Mami nak masuk sikit garam, lebih kurang
1 teaspoon Mami masukkan garam. Kemudian Mami juga akan masukkan mushroom. Mushroom tadi tu lebih kurang 8 bab dia tu. Mami dah potong-potong. Mami masukkan mushroom. Kita juga akan masukkan corn. Okey, sekarang kita masukkan fresh corn supaya dia masak dalam sup tu. Lebih kurang half corn pun, half cup dia pun cukup dah kita masukkan. Gantunglah kita nak masak macam mana kita nak. Kita nak corn lebih ke, kita nak mushroom lebih ke, kita nak green peas lebih ke, suka hati Ini dah versi yang dah diolahkan Okey, nanti topping dia saat ni Mami akan bubuh orang kata roti tortilla yang kita beli soft bread tu, yang nipis-nipis tu, Mami akan bakar dalam oven. Kemudian top up dia punya atas Okey. Mami nak masuk oregano sikit Masuk oregano, spice mix apa tu, bagi dia flavor lah. Okey. Dah kita masuk, kita racau biar dia dikat dulu. Okey, last not least Mami masukkan tomato cherry dalam tu. Okey, that's it. Nanti kemudian bila semua dah cukup lengkap rasa semua, saat ni kita serve, kita letak sikit daun bawang atas dia, tabur dengan tortilla yang kita dah bake dalam oven jadi crunchy Okey, that's done. Di roll up wrapnya tu whole meal yang mana Mami akan pakai buat dia punya topping sekali lagi. Yang mana kita kena ambil dia, kita shredded dia. Okey, shredded Mami dah shredded siap dah dalam ni. Tak banyak, dalam satu piece macam tu. Kalau nak buat banyak pun boleh lah. Tapi yang ni sebab seorang dua orang aja nak makan, Mami dah shredded siap, dah potong-potong. Kita akan bake dia sampai dia crispy. Lepas tu bolehlah kita tabur atas sat lagi sup ni waktu serving. Okey, sup ni kalau ini kira consider plain, tak ada apa, sebab suami pun memang tak makan apa seafood, jadi Mami tak boleh bubuh seafood lah. Kalau seafood dah jadi lain kan. Jadi kalau nak bubuh shredded chicken boleh. Nak bubuh macam kita orang Asia suka, kita nak bubuh prawns ke, cockles ke, apa-apa yang siput-siput yang kita suka, untuk dia pun boleh juga. Memang kalau buat ni budak-budak pasti suka makan. Cubalah sekali. Kalau ada bahan-bahan di rumah tu tak jadilah berat sangat. Jadi inilah bahan yang tortilla bread tadi tu yang Mami dah shredded siap Okey, selain daripada tu, kita boleh pakai untuk serving, boleh juga pakai French bread kalau kita nak, tapi dia tak sama dengan tortilla bread lah. Untuk serving suka hati kita, kita yang buat, kita yang nak makan, family kita. So kita buat serving macam mana yang mereka suka makan.